Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kurniaannya, di atas pemberian Allah Subhanahu wa taala at-taufiq, iaitu kekuatan untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang Allah kurniakan adalah sebentar tadi kita dapat tunaikan perintah agung daripada Allah, iaitu solat, ditambahkan lagi dengan secara berjemaah. Alhamdulillah. Maka syukur pada Allah, itu semua adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan atas kurniaannya, maka tidaklah kita hadir pada malam ini bersama-sama solat berjemaah tadi. Baik, alhamdulillah. Sebelum saya lupa, maka yang saya kasihi, yang saya muliakan, para pegawai surau, jemaah muslimin dan muslimat, ahli Korea Kampung Tok Kun ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu saya telah dedahkan sedikit berkenaan tentang surah kedua dalam pengajian ilmu tafsir kita ini. Setelah kita selesai surah Al-Fatihah, kita masuk surah kedua pengajian kita, iaitu surah An-Nas. Surah An-Nas yang sebelum ini kita bahas, iaitu ia berkaitan tentang manusia. Surah An-Nas berkaitan tentang manusia. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada pertemuan yang lalu kita ada sedikit kupas beberapa perkara. Cuma hari ini kita cuba fokus ayat yang pertama dahulu, iaitu mari kita dengarkan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Mari kita tulis dulu ayatnya. Okey. Qul a'udzu birabbin nas. Hari ini kita masuk surah An-Nas. Okey. Apa ayatnya? Qul a'udzu birabbin nas. Baca lah, tapi kita fokus lagi. Yang sebelum tu kita buat macam orang kata kenal-kenal dahulu. Kan? Hari ni kita fokus satu-satu. Okey. Qul a'udzu birabbin nas. Baik. Qul. Okey. Qul a'udzu birabbin nas. Sebelum ni saya kata qul, apa maksud qul? Itu katakanlah. Katakanlah. Itu kata ulama. Allah kata kat siapa ni? Itu Nabi Muhammad. Katakanlah, wahai Muhammad. Apa nak tulisan Jawi? Okey. Yang penting saya sebut semua nama lengkap. Okey, baik. Katakanlah, wahai Muhammad, kata Allah. A'udzu. Maksud a'udzu itu aku. Aku. Di sini alif tu maksudnya saya ataupun aku. A'udzu maksudnya aku berlindung. Kemudian dengan siapa kita berlindung? Bi Rabbi. Ba maksudnya dengan. Di sini maksudnya dengan. Rabbi tu Tuhan. Dapat? Okey, jadi bi Rabbi nampak macam satu kalimah kan? Itu dalam bahasa Arab. Tapi sebenarnya dia ada dua kalimah. Pertama huruf ba, yang kedua Rabbi. Maksudnya dengan tu Tuhan. Kemudian An-Nas, manusia. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Allah katakan kepada Nabi Muhammad, qul, katakanlah, maka di sini Allah nak ajarkan kita apa? Di sini Allah nak ajarkan kepada kita bahawa qul ni adalah perintah.
perintah yang Nabi Muhammad SAW kena laksanakan. Apa perintah Allah? Allah minta Nabi Muhammad katakan kepada kita. Katakan kepada kita. Baik. Jadi kalau perintah Allah ni, Nabi Muhammad, begitu juga para Nabi yang lain, mereka tak boleh tidak, mereka kena sampaikan. Sebab itu adalah salah satu sifat wajib bagi para Nabi. Jadi apa-apa sahaja perintah daripada Allah, ini kiranya kul ni apa dia? Kata perintah. Katakanlah ni adalah kata perintah. Kata suruh lah, bahasa Jawinya tu. Kata suruh. Kata menyuruh. Kata perintah. Bahasa sekarang tu kata perintah. Baik, apa-apa yang Allah perintahkan para Nabi, selain daripada para Nabi, tidak termasuk manusia yang lain, maka wajib mereka sampaikan. Sebab apa? Sebab ia sudah termasuk daripada perkara yang wajib bagi mereka, sebab salah satu daripada sifat mereka tabligh. Mereka kan dapat sifat wajib bagi para rasul. Ini dalam bab tauhid ni kita kena belajar. Benda-benda akidah, salah satunya adalah sifat wajib para rasul. Sebelum kita tahu sifat wajib para rasul, apa kita kena tahu? Sifat wajib Allah. Jadi yang dirumuskan oleh ulama berapa? 20 sifat. Tapi di sini Allah nak ajarkan kepada kita bahawa Allah kata qul, katakanlah wahai Muhammad, perintah untuk katakan ni adalah perintah wajib bagi para nabi. Yang di sini khusus kepada siapa? Nabi Muhammad. Baik, kenapa kata wajib? Sebab salah satu wajib bagi para rasul adalah sifat tabligh. Sifat tabligh iaitu menyampaikan. Sifat lain bagi para nabi yang wajib apa dia? Pertama, siddiq. Okey, sifat para nabi itu ada 4 sifat wajib. Sifat